Kalau boleh saya minta Pucong tarik balik. Pucong tarik balik Pucong. Nak rewind balik. So satu, kami bergaduh terus terang macam pasal kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan kepada Dreamscape Events sebagai tuan tanah untuk The Last Compact Senario Union 30 tahun. Dan juga semestinya ada supporting act yang lain, iaitu disokong oleh Kapla Entertainment serta Ahmad Travel Tour and Sendirian Berhad. Okay, saya betulkan sikit, Ahmad Travel and Tour Sendirian Berhad. Terima kasih juga kerana berjaya mengajukan konsep ini secara tak langsung mengembalikan semula ke 6 ahli kumpulan Senario Union. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu legend kita, OG kita selama ini, kalau diorang perform ataupun diorang datang ke event tak lengkap ke 6 ahlinya. Dan kali ini kita bawakan kepada seluruh rakyat Malaysia, ada Azli, ada Saiful Lapet, Wahid, Lampet Pek, Yasin, dan juga kita ada Pak Ya. Untuk melengkapkan Senario Union itu sendiri. Dan sekali lagi, kita nak bagi tepukan yang paling gemuruh kepada penaja sidang media kita pada malam ini. Tepukan untuk Sunway Putra Hotel. Okay.
semua, kita semua. Kalau nak kerja, nak sabar. Dari masa kerja, janganlah nanti. Dari kerja, terus tak kerja. Yasin, kaunter 1 Yasin. Yasin. Kita
kumpulan nanas. Mau sponsor bilik malam ni boleh kan? Baik. Sudah baik. Okey baik. Adik boleh duduk. Silau. Dan kita lupa Jangan kita lupa nak ucapkan terima kasih juga kepada Kapla Entertainment. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Sawe Putra. Ya, ni Flow 88 semua ada Eri. Terima kasih rakan-rakan. Anak buah zaman bintang mencari bintang ada SOSO ada. Ini budak yang asyik marah bini dia duduk dalam kereta. Viral budak viral. Baiklah. Dan yang lain lah terima kasih. Baiklah, kita gedakan dulu. Pasal pengacara kita nak ambil alih. Jangan bagi Terima kasih daripada kami senario kerana menyokong senario. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih untuk legend kita. Okey, baik, kita nak teruskan di sidang media kita pada hari ini. Terima kasih kepada tuan tanah kita Dreamscape dan juga Kapla Entertainment kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tepukan boleh tak untuk mereka? Ya. Dan untuk pengetahuan semua, ini merupakan julung kalinya Dreamscape Event dan juga Kapla Entertainment mengadakan sebuah konsert yang berskala besar. Kalau sebelum ini mereka pernah terlibat dengan pasukan production untuk konsert Aina Abdul 2.0, 3.0 dan juga konsert For You to See serta saya sebut apa tadi? For You to See. Okey, konsert For You to See. Susah ada kawan-kawan kerja sekali lah. Okey. Dan juga konsert Slam Exist. Jadi kali ini kita nak tanya dengan Dreamscape Event lah. Kenapa memilih senario Union untuk konsert kali ini? Silakan. Tepuklah sikit. Ya. Selamat petang kepada semua rakan-rakan media. Senario perfect song that you all played tadi memang very entertaining. Lepas saya masih ingat dalam when sejak saya 13 tahun lepas 30 when I was 13 ke 40 tahun, you all was legenda masa itulah. Itulah tak berubah. Itulah sebab one of the reason yang bila kami tak ada zaman Netflix lagi, ada Astro masa tu TV3 was Scenarios punya one of the main what you call that main program that we look forward lah. And sebab tu one of the reason that kita pilih Senario, and we thank you very much Senario for your kesudian lah untuk partner. Terima kasih Kak. Thank you bos. Terima kasih. Thank you welcome bos. Baik, tapi cerita tentang konsert sekarang ni ramai lagi yang tak tahu bila dan juga di mana konsert ini akan berlaku. Konsert ni akan berlaku 25 April di Ideal Life Tropicana Mall, Damansara. Okey, 24 April. Sorry, 25 April. Okey. 25 April 2026. Jadi semua dah boleh standby lah Yang mana ada dekat depan ni jangan tak pergi Pergi ke tidak? Tak dengar pergi ke tidak? Tiket dah beli? Belum lagi. Sabar. For UTC. Oh, masa aku ni. Okey, baik. Kalau untuk konsep The Last Compact Senario Union 30 tahun ni pula, bagaimana dengan konsepnya? Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Konsep kami kali ini adalah Godfather. Sebab I think they are the Godfather of comedy. Okay. Setakat ni they are the best in my point of view lah. So that's the concept. Okay, the Godfather. Okay, kalau daripada outfit kita pun nampak pakai macam Godfather. Yeah. Trompet sikit lah. Godfather. Lalu. Macam you sir. Sekali lagi Abang Lan, boleh saya minta sekali lagi Godfather tu? Dapat tiket. Kena dapat tiket lah Baik, kepada Dreamscape lagi, kita nak tahu juga target untuk pembeli tiket ini. Siapa target-targetnya? Target I think macam saya, my age 46 hingga 50, and zaman-zaman yang kita grow up with them, and I think that's our main market lah, yang kita and families juga, kanak-kanak pun grow up akan tahu senario daripada father and mother diorang, daripada the B40 or generation yang in our league of age lah. So kita nak kenalkan senario juga kepada new generation.
Dan hopefully kita dapat sambutan yang sangat-sangat baik daripada semua peminat-peminat. Tiket sale dibuka 15 hari bulan. And after that, for harap akan be the best lah. Okey. Jadi 15 hari bulan akan mula penjualan tiketnya, okey? Take note semua, 15 hari bulan akan mula penjualan tiket. Tapi sekarang ni kita tak tahu lagi harga tiketnya berapa dan ada berapa zon untuk konsert kali ini. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita semua dah tak sabar untuk dapat tahu harga-harga tiketnya. Dan macam EO kita cakap tadi, kita sebenarnya nak harga yang mampu milik, betul tak? Supaya semua peminat-peminat senario boleh merasai sekali pengalaman ini dan juga sejarah ini. Jadi dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita saksikan harga-harga tiketnya. Ya. Dekat sini kita ada zon cepat kaya dengan harga RM488 bersama dengan official merchandise. Ada zon cari tapak RM388. Ada zon lip lap RM268. Ada zon cinta sate RM288. Cinta berkarat RM188. Motor kapcai RM138. Dan yang terakhir sekali sebelum sesudah RM268. Dan seperti mana yang kita tengok dekat depan sekarang ini, zon motor kapcai adalah zon yang paling kita boleh mampu milik, iaitu RM138. Dan anda boleh dapatkan tiket-tiket anda di www.ailasotiket.com/senario union dan juga di www.fantopia.io. Jadi kawan-kawan semua, berapa hari bulan? 15 untuk tiket 15. Untuk tiket 15 hari bulan. Konsert 25, okey? Sabar, aku ulang sekali lagi. Okey, tak. Baik, untuk makluman semua, kita sebenarnya ada special announcement yang mana akan ada harga early bird. Early bird ni kiranya siapa yang paling cepat akan dapat dengan harga yang sangat-sangat istimewa. Tapi yang itu anda boleh dapatkan di social media Senario Union sehari sebelum hari penjualan tiket bermula, maknanya pada 14 hari bulan, betul? 15 hari bulan. Okey. Early bird 14. Okey, saya betulkan balik Early bird 14 hari bulan. Dapatkan di social media Senario Union. Baik, hari ini seperti biasa sidang media, kita nak buka floor kita kepada semua rakan-rakan media yang nak menanyakan soalan. Tak kisah apa-apa sahaja soalannya. Kalau nak tanya boleh angkat tangan dan kita akan pass mic kepada anda. Meraihkan 30 tahun senario dalam industri. So ialah satu konsep yang luar biasa akan kami lakukan, di mana ke-6 mereka ada bersama kali ini. Dan kali ini juga muzik adalah satu muzik yang serius, di mana kami mempunyai Caan sebagai musical director kami dan Lemon Band dengan arrangement yang fresh. Itulah dia. Baik. Teka-teki satu. Teka-teki. Tak ada yang baru lah. Okey, bang, soalan saya bang. Saya membesar dengan senario. Saya ni dikategorikan sebagai Gen X. Gen X lah kan? Membesar dengan senario Membesar kan? Mana pernah kecil Pernah kecil lah. Sekejap lagi, ulang sekali statement tu. Saya minta maaf, saya adalah bidang guaman. Awak bersama dengan senario. Sabar belah Tak. Saya ikut. Betul. Boleh tu. Wartawan boleh ikut. Cuma untuk menarik minat-minat Gen Z kan, untuk datang, adakah ada artis-artis yang bakal dijemput untuk sama-sama menjayakan konsert? Dia nak suruh kita jemput dia tu. Saya rasa you minta siapa jawab? Kalau boleh, orang yang paling hebat lah. Siapa? Senario. Senario siapa yang you nak, you request? Kalau boleh, ni lah Abang Wahid. Yang asal baik-baik, abang ni ada mengandung. Tak, saya rasa memanglah dalam konsert Senario Union 30 tahun confirm memang kita ada artis jemputan, tapi masih lagi kita belum tetapkan siapakah dia. Sebab lagu-lagu Senario sendiri pun ada lagu-lagu duet. Jadi nanti kita serahkanlah kepada pihak
Kapla Entertainment untuk mungkin kita akan jemput Nanas. Bayim kita akan jemput Bayim. Floor 88. Mana tahu kalau ada rezeki tapi yang itu nanti pihak Kapla Entertainment dan juga EO kita akan berbincang untuk guest artis wanita siapakah mereka akan panggil untuk menjadikan konsert Senario Union 30 tahun. Tapi dalam list kita ada artis yang kita pilih sendiri, iaitu BBS. Yes. Bukan sporing BBS. Apa BBS tu? Bini Senario. Pada bini Senario. Okey. BBS standby nampak. Tapi itulah jawapannya untuk makluman Nizam nanti Kapla Entertainment dan juga Dream Dreamscape akan memberitahulah siapakah artis jemputan tersebut. Okey, saya cakap, you orang kata ya betul, boleh Senario ada sitcom tak? Ya, betul. Senario ada filem tak? Ya, betul. Senario ada komik tak? Ya, betul. Senario ada lagu tak? Ya, betul. Senario ada Senario ada air tak? Ya, betul. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Gen Z masih lagi ingat kepada kumpulan Senario. Orang yang di belakang takbir kami adalah orang media cetak dan elektronik. Ada soalan lagi? Takkan Senario. Macam menteri bila dia sebut nama arwah tadi itu tersentuh lah. Kita rasa macam kita dikurang seorang, tapi Allah lebih menyayangi dia. Betul. Mudah-mudahan rohnya tempat ke orang-orang yang beriman. Amin. InsyaAllah mungkin. So jiranku nak tanya apa-apa? Jiranku. Cot nak tanya apa-apa Cot? Ni. Saya nak tanya. Mic. Ada mic. Saya nak tanya. Bedi, bagi mic Bedi. Terima kasih kepada Cot dan juga Wan kerana jemput Senario malam Jumaat. Okey, baik. Assalamualaikum, saya Cot daripada Cerita Malam Jumaat. Nama penuh? Azmir Hassan. Sedap nama tu, apa nama Cot? Ulang lagi. Nama Cot tu famous tu. Concet. Itulah bunyi cinta. Sudah. Okey, baik. Assalamualaikum kepada legend-legend saya yang ada kat depan. Kalau Nizam membesar dengan Senario, saya dibesarkan oleh Senario. Thank you. Soalan saya adalah maklumlah dengan keadaan kita sekarang, faktor usia semakin muda kan. Jadi berapa lama durasi konsert yang ada? Lebih kurang 20 lagu ke atas. Alright, untuk soalan tadi berbalik kepada artis jemputan tu pun masih kita berbincang lagi untuk siapa kita untuk ambil sebagai artis jemputan. Maybe Floor 88 terlalu mahal, so kita kena cari orang lain. Salah satunya mahal lah. Untuk segmen yang tribute tu pula pun untuk segmen tribute tu pun masih dalam perancangan dan memang ada untuk dalam konsert itu. Cumanya pembahagian segmen tu kita akan terbagi kepada 3. Maybe lagu-lagu Senario dulu, lagu-lagu tradisional Zapin apa semua tu. Sebab band kita akan terbahagikan kepada 7 piece, maksudnya full band, and kita ada 3 horns and then 1 accordion and BVs of course. Cumanya daripada discussion dengan Caan, muzik Senario kita akan besarkan lagi and arrangement yang baru daripada asal. So cumanya tak akan lari jauh banyak daripada yang original, cumanya kita akan besarkan muzik itu sendiri. Okay. Alright? Boleh silakan. You all agree ke harga tiket tadi tu? You all kena ingat tau, Senario tau, setiap lagu dia ada gimmick dia dan dia ada yang magic. Puas tidak harga tu? Tak, you all puas tidak? Berdirinya saya di sini. Semua untuk rakyat. Saya rasa okey. Nanas pun boleh jadi juara, tak ada masalah. Okey, teruskan next. Kenangan yang paling manis hingga menyebabkan kawan saya sakit. Banyak makan gula-gula dalam mulut. Itulah kenangan yang paling manis. Siapa keluar tu? Jiran aku. Dia punya pasal lah aku tak tidur malam-malam dia buat rehearsal. Okey, baik. Ada lagi sebelum saya tutup? Ada lagi tu, yang belakang tu, ada pergi press belakang tu. Ada lagi? Mungkin saya ada satu soalan untuk abang-abang Senario semua. Apa? Cuma satu lah, saya nak minta yang sebaik kepada semua rakan-rakan saya, rakan-rakan artis termasuk dalam media cetak, media elektronik,
tolonglah wawarkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini adalah julung-julung kalinya kami buat konsert 30 tahun senario dan ini adalah hadiah kepada peminat-peminat senario yang merindui senario. Tolonglah. Betul. Okey, dan terima kasih banyak-banyak you all beri tepukan yang gemuruh kepada Dreamscope kerana dia orang panggil one by one berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk nak buat Dreamscape. Dreamscape. Dek, boleh cepat sikit lah. Sebab apa selalu abang tengok muka orang tua dia muka berkedut kan? Ini abang tengok kepala kawan abang berkedut di kepala dia. Can I speak English? English, sure. So ladies and gentlemen, I want to tell you, I want to say thank you, please a big hand to Mr. Dreamscape. Yes, I got it. Yes. Up the payment. Tapi you talk. Okey, EO settlekan. Okay. Saya satu soalan untuk senario lah. Apa satu perkara yang dijanjikan untuk peminat pada 25 April nanti pada hari konsert? Adik bongsu, jawab. Apa satu perkara yang pastinya dijanjikan oleh semua? Wal falmin antara Arabia soal Malaysia. Yalah. Al-kalmil al-milal. Ada hana majahal farhaja. Alhamdulillah. Okey. Ya. Perkara yang dijanjikan. Janji tak apa. Janji kami. Arab. Ana al-sabaq. Malay. Dia boleh tak? Ana hakwi. Baik. Apa yang dijanji kami, janji Allah tu pasti. Tapi kami, abang-abang, saya yang paling bongsu, kami cuba buat yang paling terbaik. Biasanya ada yang terbaik, tetapi ada yang terpaling baik sepenuh hati kami. Dan sebenarnya ini juga adalah permintaan daripada peminat. Kami diganggu oleh peminat-peminat kami sebenarnya untuk membuat konsert ini. Yes. Ya, jadi kami harap apabila sudah dapat disatukan dan kami cuba grabkan hubungan ini untuk membuat satu persembahan yang terbaik pula untuk anda yang mengumpulkan. Dan semestinya juga lagu-lagu yang kami akan persembahkan pada konsert tersebut adalah lagu-lagu yang terbaik yang pernah menjadi siulan kepada anda semua, sebab senario ada lebih daripada 70 lebih buah lagu. Jadi kita akan select dan kita akan bagi yang terbaik untuk anda semua. Dan saya nak maklumkan kat you all, kalau tiket dah habis, jangan duk WhatsApp kami. Jangan duk beli kek. Tolong bawa apa-apa mengenai senario, datang bersama kami. Nak signature, kami nak ambil gambar yang 3 tahun untuk kami punya memori. Boleh tak? Boleh. Ingat pesanlah Pepet, kalau tiket sold out, jangan sekali-sekali duplicate. Dan jangan WhatsApp kami minta maaf. Okey, saya janjikan yang mana beli tiket, kami akan pastikan membagi tiket tu je. Ya betul. Yang mana beli akan dapat lah. Yang mana beli akan dapat. Okey, abang saya buat back mungkin sedikit sentimental value terhadap nama senario itu sendiri, bagi tahu dekat kita semua. Sentimental value jangan babitkan cicak kat sini. Apa kena-kena KRU? Ni Dreamscape event tau, dengan Kaplan Entertainment tau. Yalah, walaupun kami rasa salah seorang sahabat kami dah tak ada, jadi berkumpulnya kami ini sebagai satu ukhuwah dan juga legasi dan juga contohlah kepada mereka-mereka yang baru ni. Dan pada kita ni semua, apa yang kita orang akan buat nanti ialah itulah, kita pegang satu benda je lah, cakap yang penting, bukan yang penting cakap. Jadi kami dah selalu sampaikan dalam lagu, dalam sitcom. So kami harap sangat impian mereka-mereka tulang belakang kami ni, orang di belakang tabir, memang kita takkan hampakan. Dan juga kepada peminat-peminat sendiri yang beli tiket, yang merindui kami rasa terharu sebenarnya, tersentuh bila ada mereka-mereka ni yang pada saya tak ada benda jadi kebetulan, semuanya ketentuan. Apa yang saya boleh cakap, terima kasih kepada you all, beri kepercayaan dan akhirnya kepada semua members of senario, walaupun kita adalah pelawak-pelawak legend, tapi kami tetap hormat dengan pelawak-pelawak baru yang terus menyinari dunia pelawak tenaga terbaik anda semua. Warisi menyambung. Kita dah letak down payment, dong tambah bayar lah. Ya betul.
betul. Penyambung legasi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi tepukan untuk Senario. Terima kasih semua. Dan juga kita punya tuan tanah Kapla Entertainment dan juga bukan Dreamscape Event. Sebut betul-betul. Teringat nama dia tadi. Dream apa? Dreamscape. Ni, muka sikit. Dreamscape. Yes, ada dek. Okey, baik. Baik, tuan-tuan dan puan, kita nak teruskan dengan simbolik konsert kita. Ada sesuatu yang event organizer kita nak berikan kepada Senario sendiri. Jadi, mari kita. Okey. Tolong jangan cut kamera lebih-lebih, nampak ketiak. Baik, silakan. Sekejap. Okey. Lagi sekali. di platform yang telah pun disediakan. Okey, jangan lambat. Siapa lambat dia akan terlepas, kerana ini adalah konsert julung-julung kali ini 30 tahun Senario Union. Dan saya akan minta kepada Dreamscape. Dreamscape. Saya nak minta 5 keping saja. Siapa followers yang rajin buat view, saya akan bagi 5 orang ni special buat view. Bagi view untuk review. Yang the best, saya nak yang the best. Okey, 5 orang saja. Saya offer kat you all 5 orang. Tapi yang paling penting sekali, siapa yang tak datang rugilah. Ini bukannya selalu kita buat pun. Pada 25 hari bulan 4. Siapa yang lahir pada 25 bulan April, apa lagi? Masih ada lagi 4 bulan untuk ada kumpul duit. Dan janjikan dapatkan tiket sekarang pada 15 hari bulan. Sebenarnya kalau nak ikutkan konsert dia dah ramai sangat orang minta Senario. Kami C, kami D minta. Tetapi bila datangnya satu company yang baru ni, apa nama ni, Dreamscape ni, dia offer dan terus nak buat. Selalunya kita berbincang semua, tapi kali ni dia offer, dia cakap kalau setuju kita terus buat. Maka dia nak bagi jadi. Maka dia cakap boleh tak kumpulkan dengan ke-6 anggota Senario. Alhamdulillah kita berjaya kumpulkan anggota kita, dan kita buat ini sebab kita rasa inilah dia yang peminat tunggu-tunggu selama 30 tahun. Ialah sitcom dah tak ada lagi, belum ada kesinambungan, filem pun belum ada lagi, tapi konsert ni selepas jumpa. Dan saya mengucapkan masa tu media-media, mana-mana media-media memang ada ethical. Masa tu kami support masa tu kan. And then kami dari bawah satu stesen, iaitu stesen swasta. Banyak kawan-kawan kenalan, media cerita, lepas tu blogger banyak, sangat-sangat busy masa tu. Dan kami pun 30 tahun, kami tak lupa kepada sahabat-sahabat kami, pres-pres yang telah kembali ke rahmat Allah yang banyak bagi bantuan artikel. Bantulah. Kalau boleh saya minta pucung tarik balik. Pucung tarik balik. Mesti nak rewind balik. So satu, kami bergaduh terus terang kita. Pasal kerja. Itu yang kami gaduh pasal kerja. Kami bergaduh pun pasal nak buat yang terbaik untuk yes. Sebenarnya.
Kadang-kadang tak pernah lah. Saya lari pada dia. Alamak, different story. Yalah kita yalah macam you all juga lah kan, kalau kita ni banyak kepala, masing-masing nak the best. Betul. Jadi bila kita nak best ni, kadang-kadang ada idea orang tu kita rasa kurang, kita tukar tambah. Jadi jangan ada perasaan kecil hati lah. Yang penting tu ialah Allah pernah cakap dia memandang manusia tu pada hatinya. So kalau hati kita cantik-cantik lah. Yalah, kami semua bersyukur lah. Yang pertama sekali, terima kasih Allah kerana menyatukan kami semua. Allah. Yang keduanya, sitkom kami banyak pengajaran kepada masyarakat. Lagu-lagu kami pun lagu-lagu rakyat yang banyak nasihat di dalam lagu. Jadi daripada situlah mungkin tidak ada kesamaan dengan sitkom-sitkom yang lain. Jadi sehingga sekarang diorang masih lagi mengingat, kata dia kalau tengok sitkom senario, kalau tengok nyanyian senario, mesti ada nasihat di dalam lagu, di dalam cerita. Sebab tu sehingga sekarang ni kita rasa amat terima kasih lah dengan komposer-komposer lama ataupun produser-produser yang telah buat sitkom kami rasa bersyukur. Lagi satu, kami praktikkan daripada rakaman sitkom dulu. Saya masa mula-mula join diorang, kita dekat dengan diorang, kita menyanyi dengan diorang kan. Bila habis rolling credit ni, kita menyanyi dengan diorang. Dan lepas habis tu semua recording, kita akan jumpa dengan diorang, bergambar apa semua. So sebenarnya kita ni dah praktikkan benda tu, kita dekat dengan diorang. Ya, sebenarnya kalau kita dapat menutup aib bukan saja sama kita, malah dengan sesiapa pun, kerana Allah sayang kita. Janganlah kita merendahkan aib sesiapa. Kalau misalnya kata kita nampak orang tu ada benda ni, janganlah, biarlah. Biar kita simpan dalam hati kita. Kita ana mata, kita merhati. Tapi kalau boleh, jangan kita membukakan aib orang. Satu hari nanti Allah akan bukakan pula aib kita kepada ramai. Pada saya sebab itu senario ni awak pernah nampak campur tangan masalah orang sana punya kes, orang sini punya kes, biar dia selesaikan dengan cara dia. Kita tetap dengan cara kita.